tu dia saya boleh tengok tu. Dia kita makan kapurung guys. Kapurung guys. Mula kita cuba kapurung ni guys. Okey, seperti korang tengok dalam tu dia ada obviously kapurung ni adalah ambuyat atau senang cerita dia macam ambuyat lah. Dalam tu dia ada kasih sambal sama ikan. Lepas tu dia ada mangga, kacang, sayur bayam, kacang panjang dengan jagung. Ni Ben tengah buah ni. Tawa buah okey. Buah dulu. Lepas tu kita bubuh ikan tu. Kita bubuh ikan tu dalam kapurung tu. Ikan ni dia tak tahu nak katakan tapi sedap saya. Tu dia ikan tu. Kita bubuh habis lah. Kita bubuh habis ikan tu. Lepas tu cuah habis. Tu dia. Sedap. Kicau alio. Tengok kau ni. Tu tengok tu. Kenapa banyak tu tak tekuk sikit abuk tu di rumah tu. Lepas tu ni kuah dia, kita panggil kuah singgah ataupun kalau kata orang Sabah dia panggil kuah kunyit. Dia macam rasa dia kan nak kata rasa dia masam. Sedap lah kuah dia. Tu dia. Lepas tu optional pula kalau dalam ni kalau siapa-siapa nak bubuh sambal, dia ada sambal lah bagi rasa pedas tu. Kalau kata bubuh pedas kena tak banyak macam abang ni abang ni tak sebut banyak, so kita bubuh hawa-hawa biar bubuh rasa je dah. Ada kita makan suap pertama. Sedap. Sedap. Yang makan saya baik sedap. Gila wangi dia tak makan tu kapurung tu. Kalau siapa-siapa nak, harga dia ni RM10 sebekah, tapi bukan bayar jual lah. Abang boleh tag nanti tengok dekat video hot sebelum ni. Abang ada tag dah owner dia tu. Boleh tanya owner tu dia jual mana kat area Johor tu dah. Okay, bye-bye. Nak sambung makan dulu.